Apa hukum seorang wanita muslim belajar pandukan kenderaan dengan guru pandu laki-laki, sedangkan pada masa sama masih ada guru pemandu wanita? Jawabnya, kalau boleh pilih, maka haram kita pilih pemandu laki-laki atau tidak pilih. Tak apa. Ada? Halo, ada? Kalau maknanya tak boleh pilih, dia akan undi. Tu tak boleh nak elok lah, pasal nak mendapatkan lesen. Tapi tengok, kalau mana bawa siapa masuk dalam hutang, tak boleh ikut mandu belajar gitu. Kita kadang-kadang nak mandu nak lesen memandu ni sungguh sangat. Apa buku apa semua. Sedangkan lesen dalam kubur gitu akan tanya tu. Banyak mana lagi kita tak reti akidah, Islam, syariah, hukum syarak, halal haram, sawata. Lepas tu kita baca dak buku. Mandu JPJ tak ada. Kalau kita tak pas, kita boleh ambil sekali lagi. Boleh? Kita masuk JPJ kita, masuk dalam kereta, kita pun ambil tali pinggang, lilit tak tekok dia. Faham? Kita ambil kaki dia, letak atas kepala dia. Kaki ni letak keluar kot cermin. Kita pun bawa kereta. Memang dia kata tak pas tak. Boleh tak ambil sekali lagi? Tak ada masalah. Sekali lagi kita ambil, kepala kita kepit dua gitu teruk ke kaki dia. Dia kata bawa kereta, kita angkat kaki kepit kepala JPJ. Faham tak? Buat kurang ajar gitu. Jawabnya, tak pas pula. Boleh ambil sekali lagi. Tapi dalam kubur kalau tak pas, bukan nakik saya bangun semula atas dunia saya ambil semula. Saya mari tanya balik dalam kubur lagi. No way man, lepuk weh atas muka. Faham?